سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan saudara Qadri di Masjid Saidina Umar di Damansara. Okey, hari ini saya nak sharekan dua peribahasa yang selalu kita dengar. Okey, yang pertama boleh bacakan? Al-ilmu billah amalin kasyajaratin bila samar. Okey. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Peribahasa ni untuk ilmu. Kenapa ilmu ni penting? Sebab ilmu ni penting, kalau kita tak amalkan, dia macam sia-sia je. Macam pokok tanpa buah. Macam sia-sia kalau kita ada ilmu tapi kita tak amalkan. Kita tak share dekat orang lain. Kita tak buat benda tu. So, macam sia-sia. Okey. Bahasa yang kedua pula, kita boleh baca. Sabaqu al-asayfa al-azal. Sabaqa as-saifu al-azal. Maksudnya, dalam Arab, pedang ni mendahului teguran. Maksudnya, kita dah buat sesuatu tu, tapi kita baru nak menyesal. So, tak guna. Kalau dalam bahasa Melayu, dia adalah nasi apabila nasi dah jadi bubur. Kalau nasi dah jadi bubur, dia tak boleh jadi nasi balik kan. So, menyesal tak ada guna dia. Sebelum akhir, kita akan minta satu nasihat daripada saudara Qadri untuk orang kat luar sana untuk belajar bahasa Arab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang di luar sana, belajarlah Arab. Sesungguhnya Arab itu bahasa yang paling penting dan bahasa yang amat disukai para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Lisan itu jalan bahagia.